Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Untuk tab yang kedua, kita ada tab berita. So, berita adalah untuk kita memaparkan maklumat terkini masjid kepada pengguna-pengguna masjid. Tuan-puan boleh menekan kepada hantar berita. Sebagai contoh, kami menggunakan sistem SPM. Okey, boleh masukkan kandungan berita. Sekiranya tuan-puan ingin menetapkan publish date bila berita bermula dan bila berita berakhir, boleh letakkan di sini. Dan YouTube URL sekiranya ada, boleh dimasukkan YouTube URL. Image gallery sekiranya ingin menghantar gambar bersama dengan berita ataupun menghantar lampiran dokumen. Okey, sebagai contoh saya letakkan saja. Dan juga gambar. Kita tekan simpan. Okey, setelah disimpan, maklumat berita akan dipaparkan di page profile masjid. Untuk melihat page profile masjid, tuan-puan boleh tekan kepada user dan lihat profile. Okey, menu yang di atas sekali itu lihat profile. Secara automatik ini adalah kutipan Jumaat. Ini yang kita boleh tetapkan sama ada ingin dipaparkan atau tidak dipaparkan kepada pengguna. Dan kalau tuan-puan melihat di bawah, menunggu verifikasi. Okay, bermaksud masjid belum lagi diverifikasi oleh pentadbir sistem. Ini berita yang kita hantar sebentar tadi. So, berita-berita ini akan dipaparkan bersama dengan gambar, bersama dengan lampiran.